Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, peace be upon you and greetings. Kembali bersama saya Syafiq Ashraf. #Forever Alone Ranger. Terima kasih kerana terus setia mengikuti dan menemani saya di YouTube ni. Seperti biasa, silalah tekan butang like, share, subscribe serta butang notifikasi untuk mendapat pemberitahuan setiap kali saya memuat naik video yang terbaru. Baiklah, vlog kali ini adalah satu lagi edisi istimewa. Kalau anda lihat pada vlog saya yang baru-baru ini, 2-3 vlog yang sebelumnya, saya meneroka ke semua 10 daerah di negeri Johor Darul Ta'zim bersempena dengan Tahun Melawat Johor 2026. Boleh lihat di sini untuk video penuhnya. Kali ini saya akan ke satu lagi negeri yang mempunyai tahun melawatnya pada 2026 juga, bersempadan dengan Johor, dan ada signifikasi terhadap diri saya sendiri yang susur galurnya ada di situ. Tak lain tak bukan semestinya Negeri Sembilan Darul Khusus. Mana benda Allah ni? Ini dia. Visit Negeri Sembilan 2026. Sebenarnya saya hujung tahun lepas baru tahu yang 2026 juga adalah tahun melawat Negeri Sembilan. Yang saya tahu tahun melawat Johor ialah, dan juga tahun melawat Malaysia. Tapi agendanya sudah pun ada. Jadi untuk vlog kali ini saya akan meneroka ke semua 7 buah daerah yang terdapat di dalam Negeri Sembilan. Sama seperti vlog visit Johor tempoh hari, satu daerah saya akan ke satu kawasan unik ataupun ikonik lah. Kalau nak ke beberapa tempat dalam satu daerah tu memang tak cukup masa lah. Jadi nak menantikan ataupun melihat apakah keunikan di negeri beradab berpatih ini, negeri yang saya memang tiap-tiap tahun lawati, mungkin hampir setiap bulan lawati, sebabkan ibunda saya pun memang dilahirkan, dibesarkan di Negeri Sembilan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita ke Negeri Sembilan bersempena Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026. #Jom terojah ni Sembilan. Baiklah, kita kini sudah pun tiba di daerah yang pertama, iaitu daerah Jelebu, Kejololobu. Tapi padinya tak nampak pula. Tapi bertangkai-tangkai lah tadi. Waktu nak lalu ke sini, ada jugalah sawah padi. Daerah Jelebu ni keluasannya kira-kira 1,350 km persegi, menjadikannya daerah kedua terbesar di Negeri Sembilan selepas daerah Jempol. Dan di daerah inilah anda boleh lihat alam semula jadi, keindahan alam semula jadi, dan juga warisan adat bergabung dan mendominasi landscape-nya. Saya sekarang berada di Museum Adat yang terletak di bandar Kuala Kelawang pun di dalam daerah Jelebu ini. Apa yang menariknya, museum ini bukan hanya mempamerkan adat resam masyarakat Melayu dan Negeri Sembilan, tetapi juga masyarakat utama di Malaysia, termasuklah golongan Bumi Putra Sabah dan Sarawak serta masyarakat orang asli. Memang menariklah museum ini jika anda melawat ke dalamnya. Ada 4 aras dan setiap aras ada naratifnya yang tersendiri, di mana tingkat paling atas naratif utamanya ialah tentang bagaimana masyarakat Minangkabau berhijrah dari Sumatera ke Negeri Sembilan dan mencipta identiti adat berpatih yang tersendiri di negeri ini. Suasananya agak tenang, damai. Jadi kalau anda ke daerah Jelebu, jangan lepaskan peluang untuk ke Museum Adat ini. Mengikut percayaan masyarakat India, nafas yang dipakai dalam rakit dan tidak dapat halang senjata dari bangsa. Nafas juga digunakan untuk membiasakan status
Baiklah, saya kini berada di daerah yang seterusnya, iaitu tidak lain tidak bukan Port Dickson. Ini adalah satu-satunya daerah di Negeri Sembilan yang memiliki garis pantai sepanjang 18 kilometer. Dan inilah antara destinasi pelancongan pesisir laut yang terkenal di Malaysia. Populasinya kira-kira 160,000. Luasnya lebih kurang 580 kilometer persegi. Kalau anda datang ke Negeri Sembilan nak mencari laut, Port Dickson lah satu-satunya tempat yang anda perlu kunjungi. Saya sekarang berada di pantai Teluk Kemang. Memang tidak perlu dinafikan lagi lah kepopulerannya dalam kalangan peminat pelancongan dan peminat aktiviti pantai lah di negara ini. Selain daripada itu, Port Dickson juga adalah pusat ataupun bandar tentera, kerana di sinilah terletaknya Muzium Tentera Darat. Selain itu ada juga kompleks sejarah Pengkalan Kempas, di mana anda boleh melihat batu hidup ataupun monolit daripada zaman purba lagi lah. Jadi kalau anda melancong ke Port Dickson, selain daripada mandi laut, pergilah ke muzium-muzium dan juga galeri yang ada di sini. Tak ketinggalan Kota Lungkut, tempat yang penuh dengan sejarahnya yang tersendiri. Baiklah, saya kini dah tiba di daerah yang seterusnya, iaitu daerah Jempol di bahagian timur laut Negeri Sembilan. Dan ini adalah tarikan utama di daerah Jempol, iaitu Teratak Zabah. Sedikit informasi tentang daerah Jempol ini, ia adalah daerah terbesar di Negeri Sembilan dari segi keluasan tanahnya lah. Tetapi inilah daerah yang paling kurang padat dari segi jumlah penduduk. Namun begitu, keluasan tanahnya ni membolehkan daerah Jempol terkenal dengan industri pertaniannya lah, agriculture dan juga industri berasaskan pertanian. Dan kalau anda nak tahu Zabah ni siapa? Zabah ni adalah singkatan daripada Zainal Abidin bin Ahmad, seorang tokoh kesusasteraan Melayu yang amat terkenal. Inilah rumah kelahiran beliau. Dan Zabah amat memainkan peranan penting dalam pembangunan kesusasteraan Melayu pada zaman pra-kemerdekaan. Dan di sinilah terletaknya tempat untuk anda melihat sejarah hidup beliau dan sumbangan beliau terhadap dunia persuratan Melayu. Jadi kalau anda ke daerah Jempol ini, jangan ketinggalan untuk mengunjungi Teratak Zabah.
Baiklah, kita kini sudah pun berada di daerah yang seterusnya, iaitu daerah Rembau. Rombau Most Wanted yo. Daerah ini tidaklah besar mana, lebih kurang 450 km persegi sahaja. Populasi pun hanya 47,000. Tapi inilah daerah yang dikenali sebagai daerah beradat. Saya sekarang berada di replika Istana Raja Melewar ataupun Muzium Rembau. Di sinilah tapak asal Istana Raja Melewar lah, iaitu Raja Rembau pada abad ke-13-14 dahulu. Di Rembau ini selain daripada warisan adatnya juga, anda boleh pergi ke Pedas untuk menikmati air panas. Bukan minum lah, tapi mandi-manda di kolam air panas Pedas. Yang sekarang ni pun dah ada banyak aktiviti lain lah, aktiviti riadah yang lain. Jadi kalau anda berkunjung ke daerah Rembau, jangan lupa untuk datang ke Muzium Rembau ini yang juga merupakan replika Istana Raja Melewar dan juga makam Raja Melewar yang tidak jauh dari sini, hanya beberapa ratus meter saja di seberang sungai sana. Jadi ya. Baiklah, kita sudah pun sampai ke daerah yang berikutnya, iaitu daerah Kuala Pilah. Ia terletak betul-betul di tengah-tengah Negeri Sembilan dengan keluasan kira-kira 1030 km persegi. Dihuni oleh kira-kira 70,000 penduduk. Dan kalau ikutkan secara dasarnya, daerah Kuala Pilah memang dikenali sebagai nadi kepada adat berpatih di Negeri Sembilan ini, kerana di daerah inilah terletaknya Seri Menanti, Bandar Diraja. Di situlah juga terletaknya Istana Lama Seri Menanti, antara bangunan paling ikonik di Negeri Sembilan. Tetapi saya tidak berada di situ sekarang ini. Saya berada di kawasan lain pula yang dikenali sebagai Ulu Bendul, sebuah kawasan eko pelancongan. Ada air terjun dan juga taman air lah, taman rekreasi untuk mereka yang ingin beriadah dan beristirahat pada hujung minggu. Ini adalah salah satu daripada tarik utama yang menarik minat pelancong untuk datang ke Negeri Sembilan dan daerah ini secara khususnya. Memang sebut saja Ulu Bendul, memang orang akan berpusu-pusu lah untuk datang ke sini. Jadi jika anda datang ke Kuala Pilah, selain daripada merasai aura budaya adat berpatih di Seri Menanti, jangan lupa untuk lepaskan peluang berkunjung ke Taman Rimba Ulu Bendul ini. Baiklah, saya kini berada di daerah yang seterusnya.
daerah paling utama di Negeri Sembilan ini semestinya daerah Seremban. Di sinilah terletaknya ibu negeri, Negeri Sembilan, berkeluasan kira-kira 940 km persegi dengan populasi hampir 700,000 orang, menjadikannya daerah paling padat dengan jumlah penduduk lah di negeri ini semestinya. Dan saya sekarang berada di Lorong Seni Seremban. Ini adalah lorong seni terpanjang di Malaysia dengan kepanjangan mural seninya kira-kira 500 meter di setiap sisi, maknanya kiri dan kanan. Kepanjangannya hampir mencecah 1.1 kilometer lah. Dia diiktiraf secara rasmi oleh Ministry Book of Records lebih kurang 2-3 tahun yang lepas lah. Dan di Seremban ini, selain daripada lorong seni ini yang merupakan tarikan terbaru untuk para pelancong, lebih-lebih lagi bersempena dengan Tahun Melawat Negeri Sembilan, ada Museum Negeri Sembilan, Galeri Diraja Tuanku Jaafar, dan apa lagi, macam-macam lah aktiviti yang anda boleh lakukan di Seremban ini. Kalau ada masa, singgahlah sebentar ke lorong sini ini. Baiklah, saya kini berada di daerah yang terakhir, iaitu daerah Tampin yang berkeluasan kira-kira 880 km persegi, tak besar pun, dan dengan populasi kira-kira 85,000 orang. Daerah Tampin ini terkenal sebagai daerah kereta api ataupun railway town lah, disebabkan kedudukan yang strategik, dan di sinilah terletaknya stesen kereta api Gemas yang merupakan penghubung antara pantai barat dan juga pantai timur Semenanjung melalui jaringan ataupun rangkaian kereta api yang telah berwujud sejak berkurun lamanya lah, sejak zaman penjajahan British lagi. Dan saya sekarang berada di kawasan stesen kereta api lama Gemas, yang macam anda boleh lihat bermacam-macam kereta api lama dan juga artefak peninggalan daripada sewaktu stesen ini beroperasi sehinggalah stesen baru dibina dan disiapkan di sini. Di sinilah perkhidmatan kereta api ETS dan juga kereta api ke pantai timur disambung dan diteruskan di sana, manakala kawasan lama ini dijadikan kawasan pelancongan lah. Jadi kalau anda ke daerah Tampin, semestinya kawasan Gemas ini menjadi antara tarikan utama lah, kerana dari sini anda boleh menaiki train sama ada ke Pantai Barat sehingga ke Padang Besar ataupun ke Pantai Timur sehingga ke stesen Tumpat.
Baiklah, begitulah tamat kesudahan kembara saya meneroka 7 kawasan ikonik merentas 7 buah daerah di Negeri Sembilan Darul khusus bersempena dengan Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026. Banyak yang berkait rapat dengan budaya. Ada juga poket-poket alam semula jadi yang anda boleh nikmati juga. Semestinya macam juga vlog saya ke Johor tempoh hari. Walaupun vlog saya ini cuma memaparkan satu tempat di setiap daerah, tetapi semestinya di setiap daerah itu anda boleh jumpa bermacam-macam lagi tarikan. Cuma rajin atau tidak sahajalah untuk mencarinya dan juga untuk pergi ke sana. Jadi jangan lepaskan peluang keemasan ini bersempena dengan DMNS 2026. Kita singkatkanlah ya. Kalender pelancongan Negeri Sembilan pun sama seperti Johor, amat sibuk untuk tahun ini. Saya pergi ke Port Dickson tadi pun ada bermacam-macam reruai. Bukan saja yang tipikal, tapi ada reruai khas. Saya tak pasti apa, tapi macam ada acara lah di situ. Dari Tampin sehingga ke Jelebu, dari Port Dickson sehingga ke Rembau, dari Seremban sehingga ke Jempol, dan semestinya tidak lupa Kuala Pilah. Kalau Muzium Istana Lama Sri Menanti itu dibuka semula, anda boleh pergi dan menghayati keindahan bangunan tersebut, bangunan paling ikonik di Negeri Sembilan. Dan vlog ini membuktikan bahawa anda cuma perlukan satu hujung minggu untuk meneroka ke seluruh Negeri Sembilan. Nasib baik sebab Negeri Sembilan taklah besar mana kan. Jadi bolehlah kalau nak mencari 2-3 hari untuk melawat ke semua tempat ni sekaligus. Tapi kalau tak sempat, tak apa, boleh je pergi ke tempat yang anda rasa berkenan di hati lah untuk singgah. Yang penting disebabkan kedudukan Negeri Sembilan yang amat strategik bersebelahan dengan Selangor, tidak jauh dari Kuala Lumpur, jadi mereka yang berada di Lembah Kelang tidak boleh tidak datanglah ke Negeri Sembilan, nikmati juadahnya, nikmati budayanya, nikmati adatnya yang menjadikan Negeri Sembilan ini unik dan berbeza daripada negeri-negeri lain, terutamanya di semenanjung Malaysia. Baiklah, itulah sahaja bingkisan daripada saya. Terima kasih kerana sudi menonton video ini. Jangan lupa share, like, subscribe, beri komen di bawah. Kalau ada tahun melawat negeri lain tu, mungkin tidak. Sebab Johor dan Negeri Sembilan tu ada signifikasinya dalam kehidupan peribadi saya. Jadi alhamdulillah terlunas sudah 2 vlog, 2 negeri yang sememangnya dekat dalam sanubari saya. Masa untuk berehat. Kita jumpa di vlog yang seterusnya. Ke mana pula saya nak pergi, nantikan. Terima kasih daripada saya, Syafiq Ashraf. #Forever Lone Ranger.